Boleh tak kejar? Ish, buat apa ni? Ish, jamban soft close. 239 je. Ish. Ish, 159 je. Ish. Ish. Ush. Kipas macam-macam brand lah. Harga macam-macam. Ish. Mana orang tadi lah? Lagi mana tu? Ish. Besar pun besar lah mesin-mesin ni. Ish, murah pun. 1029 je. Aish, macam mana nak keluar ni lah? Mesin basuh ni awak free gift ke? Bukan bang. Saya nak turun bang. Tolong bang. Kat saya bang. Aduh, Tolong bang. macam hal lah. Anak siapa ni? Sakit punya pinggang aku. Masuk mesin-mesin tadi. Bang, saya nak borong lah sini ni bang semua bang. Menarik lah bang kat sini bang. Parking pun banyak. Betul tu bang. Kebetulan sekarang kita ada 10% off untuk B2B. B2B eh? Oh, saya kontraktor. Boleh bang, tak apa. Stok kita orang banyak. Promosi kita sehingga 28 Jun ni. Okey, cantik. Pentingnya keberkatan dalam rezeki. Kalau dah curi barang orang, macam mana nak berkat rezeki tu? Rezeki ni kalau banyak macam mana sekalipun, kalau tak berkat, tak cukup. Tapi kalau rezeki yang sikit, berkat, insya-Allah Allah bagi cukup. Macam mana tadi? Banyak dia beli? Weh, banyak. Komisi kau mesti banyak. Ya. Nah, ambil phone WhatsApp baru ni. Pergi buat kerja lagi. Cantik.